Gaji berapa sebenarnya baru kena bayar cukai? Soalan ni paling kerap orang tanya bila buat tax planning dengan saya. Sebagai panduan, kalau gaji korang bawah had ni, belum kena bayar cukai lagi. Jadi ini anggaran mudah berdasarkan panduan LHDN. Untuk yang tak perlu bayar cukai lagi, jika untuk taksiran berasingan adalah individu yang gaji bawah RM37,333 setahun. Atau siapa yang dah berkahwin dan punya satu anak, bawah gaji RM39,333 setahun. Kalau korang dah ada 2 anak, adalah bawah gaji RM41,333 setahun. Dan kalau korang buat taksiran bersama, untuk individu yang dah berkahwin adalah bawah RM48,000 setahun. Kalau dah ada 1 anak, bawah RM50,000 setahun. Dan kalau dah ada 2 orang anak, bawah RM52,000 setahun. Ini semua adalah had gaji maksimum yang masih tak dikenakan cukai. Kalau gaji korang bawah angka tadi, memang tak perlu bayar cukai lagi. Tapi, walaupun gaji korang bawah paras tadi, masih boleh dan digalakkan untuk declare. Walaupun declare, jangan risau, tetap tak kena bayar cukai lagi. So, declare je. Yang penting, rekod korang dah ada. Nak tanya ni, korang dah daftar e-filing belum? Nak saya tolong tunjukkan tak?